Okay. Dan ini exhaust Umar Racing. Okay, Umar Racing back pressure exhaust. Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Roll MK guys. Okay, salam Ramadan. Hari ini hari yang ke-11 berpuasa. Okay, aku tak tahu bila video ni akan aku upload dekat YouTube. Jadinya sekarang ni, kalau korang boleh nampak, depan aku ada sebiji Y16. Okay, dan ini exhaust Umar Racing. Okay, Umar Racing back pressure exhaust. Okay, back pressure exhaust Alright. Pada yang baru lagi ke channel aku, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Alright. Okay, so motor ni sebenarnya dah pernah tukar exhaust, exhaust Espada, tetapi saiz dia, saiz lubang ni yang 32 mm kot, tak silap aku. Memang power tak akan keluar pasal engine standard, exhaust terlalu lawas, memang power terus tak ada lah. Okay, jadi tukar balik yang standard lah. Ni yang standard sekarang ni. Okay, jadinya ini motor adik aku. Adik aku dia nak tukar exhaust back pressure macam aku punya LC, tapi LC aku pakai Hypertech lah. Right, dia nak pakai Umar Racing. Okay, kita tengok respon dia macam mana, sama ada power dia seiring atau bertambah atau drop. Buka dulu exhaust asal, exhaust ori, lepas tu kita masuk exhaust baru by Umar Racing. Okay, first kita kena buka ni dulu lah. Okay, ni kena buka ni. Ni skru ni belah sini kena buka. Okay, untuk memudahkan kita buka dia punya apa panggil, tengkuk dia tu. Alright. Lepas tu pedal kaki ni kena longgarkan ataupun buka terus, senang, menyenangkan kerja. Okay, lepas tu kena buka dekat sini lah. Alright. Agak leceh juga sebenarnya, tapi itulah, kita try, kita buat sendiri lah. Okay, jom.
Cus tak? Asal? Asal je tak ada. Okay guys, so sampai tercepit tangan ni lah. Wah, sakit. So agak payah nak pasang exhaust motor ni. Benda bukan apa, benda bukan kita pakar pun sangat kan, kita try and error. Okay guys, sekarang dah pasang dah exhaust. So banyak kerja buka cover set bagai apa semua, penat. So aduh, biasalah untuk orang yang jarang-jarang buka sendiri ni kan, memang tu makan dia. Tercepit tadi aku lah, sakit. Okay, so nak pasang cover set pula. Okay, aku suruh adik aku pasang je lah. Hitam tangan, hitam. Right, so tadi dah pasang. Firstly kita ni lah, kita buka ni cover set ni. Pasal buka cover set, pasal nak buka tengkuk dia susah, nak pasang dia susah. So kiri kanan buka cover set, agak leceh juga lah cover set 16 ni, makan jam. Okay, so dah siap pasang. Exhaust Umar Racing, back pressure, mantap. So kita nak dengar bunyi dia. Bismillah. Oh. Okay guys, so itu bunyi dia. Boleh tahan macam resi aku, tapi rasa dia punya lagi kuat kot. Umar dia kuat sikit. Dia macam ada bass. Beza. Umar dia ada kuat sikit. Memang aku pun boleh agak Umar dia kuat sikit. Hypertech dia slow sikit. Dia ada bunyi bassy sikit. Okay, so settle lah. Aku lagi mandi. Puasa-puasa buat benda alah ni, buat sendiri, hantar kedai dah betul lah. Right, so kepada korang yang baru lagi ke channel aku, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Okay, so nanti kita cuci balik. Nice. Okay, jangan lupa tekan button subscribe, like dan share. Alright, Assalamualaikum, bye bye.